Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel Nothing Ting Ting Ting. Hai guys. Okay guys, so pada malam ni aku keluar dengan member aku, Tukar Kak Rakan ni. Jadi aku ada sedikit kata hadiah. So sebenarnya kan, aku nak unboxing my new cat yang ada orang bagi kat aku lah, kucing. So hari tu aku pernah ambil seekor. Lepas tu tuan dia tu bagi lagi seekor. Tapi dia bukan bagi seekor, dia bagi dua. Dia bagi dua sebab dia kata kalau beli seekor tu takut nanti dia punya adik-beradik dia menangis. Tengok. So kucing aku dapat ni special tau weh. Kucing aku dapat ni sangat special sebab dia unik sikit. So tanpa kita membuang masa, jom kita unboxing kucing. 1, 2, 3. Tada! Nampak tak? Nampak tak? Comel ke? Seekor ni warna putih kosong. Aduh sakit gila. Ikut tangan aku. Seekor ni warna macam ni. Bulu dia gebu sangat-sangat. Weh, tengoklah. Ni tengok ni. Ni comel gila ni. Ni gemuk ni. Yang ni betina rasanya ni. Tapi yang ni aku nak bagi dekat member aku sebab member aku menangis nak. Yang ni yang aku punya. Yang aku punya ni jantan. Yang paling penting kan, dia unik sebab dia punya mata dia. Kau nampak tak? Dia punya mata dia sebelah warna biru, sebelah warna coklat. Ni memang unik gila. Tapi aku tak tahu nak letak nama apa. Dan dia bulu dia gebu sangat-sangat weh. Yang ni jantan. Sekmum, kalau sekmum ada lah kata macam nama-nama hak unik ataupun hak comel, aku bagi untuk 2 ekor bulu saku ni. Ni 2 ekor bulu aku ni, tolong komen ataupun komen je. By the way, yang ni aku akan bagi kat Syah. Dan hak ni aku akan ambil kat aku lah sebab aku minat warna putih. So aku akan letak dia dekat dalam rumah. So jom kita balik rumah dulu. Syah, kita nak bagi kucing dekat Syah lah. Mana tu Rayyan? Nampak aku. Apa? Oh ini nak belak je pun. So mari kita review kucing kita bagi. So ni kita akan bagi ke Syah lah. Syah nak kucing. Syah merah Syah? Bulu gebu ke? Tak ada ni kot ada saya. Mana? Hidup main. Kisah lagi tak apa sih dia. Dia kenal tak? Tak kenal ya, tak biasa. Ya tiok ni pisah dengan adik-beradik dia. Tengok bulu gebu. Mana kucing muk lain tu? Lapar. Aku tak ke. Lapar Tapi aku tahu Tina ke hati. Tengok. Tina aku seru. Onde pun. Tina. Itu jantan. Ini hati aku. Nuri tak ni? Nuri tak? Aku bila aku buat main itu. Sebab aku tak minat warna ni, aku minat warna putih. Orang ambil ku beri Ya, sama. Pisah lah saya. Man. Tengok ada lem mata dia. Sama dia lagi. Mata dia 2 warna. Lagi Ni muka bulat sikit. Ni muka bulat. Dia bulu lembut. Dia dah kasih teriak tu. Bunyi nak pisah. Ya. Nak pisah adik-beradik dia. Boleh anak kucing saya kau seorang gesek awak. Sama. Rumah aku buat hati lah. Adik menunjukkan aku ni. Pasti budak tu lah. Benar aku macam kening Oh. Ramai benar. Nak Yang betul kucing. Agak. Apa yang nak apa? tak apa, ambil lah pegang. Sebab aku nak warna ni atau warna tu. Aku macam Syahmin je nak bilah. Aku nak tekan. Wih lah ada dah ke rumah. Itu yang nak aku ni. Aku sayang. Sebab hari tu Aku kucing mahal. aku tu ekor kekok ni ekor pantai Syahmin. Bulu gebu. Mana aku? Ketak tu. Ketak. Memang nak luar tu ke? Ada putih. Sebab rumah kan ada putih je. Nak beli bakar putih aja. Ada putih tu. Saya rumah dah sana. Ya ke? Rasa weh. Syahmin nak tu. Sama. Buat hati lah. Saya bulu gebu kan. Dia bukan bulu panjang. Dia just gebu macam kapas gitu. Rasa weh macam Dah.